Dia tu dia okey, okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar dan sihat ke semua? Alright, sihat tak? Cikgu tak dengar suara awak. Suara cikgu clear dengar? Connecting to audio. Alright, dengar. Okay, thank you Danish. Okay, kita nak sambung pembelajaran kita. Okay, kita dah sampai bab yang keempat. Okay, kita dah sampai bab yang keempat, iaitu sejarah tingkatan 5, sistem persekutuan. Okay, sebelum kita nak masuk sistem persekutuan ni, cikgu nak bagi tahu, okay, negara kita ni kita kena tahu. Okay, Malaysia ada negara, okay, kemudiannya kita ada negeri, betul? Ada kerajaan negeri, ada kerajaan persekutuan. So, setiap negeri di Malaysia ini, okay, kita juga ada kerajaan negeri dan kita ada kerajaan persekutuan. Okay, so kita tengok bab 4, sistem persekutuan. Ini apa yang awak akan belajar. So, apa yang awak akan belajar dalam bab 4 ni, yang pertamanya adalah latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Okey, maksudnya apa? Kita akan belajar bagaimana pembentukan sistem persekutuan. Okey, dan yang kedua adalah kuasa. Okey, kuasa ni apa dia tanggungjawab? Okey, awak kena belajar. Apa dia tanggungjawab kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Okey, iaitu pembahagian kuasa. Okey, pembahagian kuasa, kuasa antara kuasa kerajaan persekutuan, kuasa kerajaan negeri dan juga peranan kerajaan tempatan. Okey. Kemudiannya apa yang awak akan belajar lagi yang ketiga adalah kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Atas prinsip apa dia boleh bekerjasama, Dan juga yang keempat adalah faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Okey. Kita nak tengok dulu, okey, bagaimana sistem persekutuan ini diperkenalkan. Okey, so Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan. Okey, so kerajaan negeri is kerajaan negeri, kerajaan persekutuan adalah kerajaan kita lah hari ini, iaitu kerajaan Malaysia.
Persekutuan pula bermaksud penyatuan. Okey, kerajaan persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sebuah negara yang bersekutu. Malaysia ada berapa buah negeri? Okey, daripada Johor sampai ke Perlis dan Sabah serta Sarawak, ada berapa negeri. So awak kena tahu. So daripada kerajaan negeri ini dia bergabung, okey, dan membentuk kerajaan persekutuan yang kita panggil Malaysia pada hari ini. Okey, nombor 3. Antara unsur penting negara persekutuan, kerajaan persekutuan adalah kerajaan pusat. Kerajaan persekutuan, bila orang cakap kerajaan pusat, kerajaan persekutuan atau awak kena tahu. Bila disebut kerajaan pusat, dia adalah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Okey? So awak tengok dulu pembentukan sistem persekutuan di Malaysia. Okey. Yang pertama sekali adalah pengenalan sistem persekutuan punya latar belakang sejarah tersendiri bermula tahun 1896 hinggalah tahun 1963. Okey, kita tengok persekutuan 1896. Okey, sebenarnya British ni, okey, awak belajar tingkatan 4 betul, awak belajar sejarah tingkatan 4. British ni sebenarnya dia dah lama dia nak gabungkan kita ni. Okey, dia nak lama dah dia nak cuba gabungkan kita. So dia buatlah satu kerajaan persekutuan yang pertama 1896 iaitu Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Okey, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Boleh tak siapa-siapa anyone dalam ni bagi tahu cikgu Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ataupun NNB ni ada berapa buah negeri? Okey, ada 4. Okey, terima kasih. Nurul Ain. Ada 4. Macam ni kan bagus, kita boleh dapat jawab kan. Hubungan 2. So, negeri-negeri Melayu Bersekutu ada 4. Okey, cikgu sebutkan yang keempat, Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Kita ada 4 buah negeri-negeri Melayu Bersekutu. So, daripada situ British dah mula fikir bahawa dia nak buat satu persekutuan sistem ni. Okey, jadi terdiri daripada 4 buah negeri Melayu. Okey, ditubuhkan berdasarkan perjanjian persekutuan. Persekutuan berkuat kuasa pada tahun 1896 dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Okey. Tetapi tidak punya agihan kuasa dan fungsi yang khusus antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, di bawah negeri-negeri Melayu Bersekutu ni, walaupun dia digabungkan, tetapi tidak ada agihan kuasa. Agihan kuasa tu apa? Tanggungjawab. Okey, masa tu tak ada lagi tanggungjawab yang khusus. Okey, kerajaan persekutuan buat apa? Kerajaan negeri buat apa? So tak ada lagi benda-benda yang macam itu. So banyak keputusan pentadbiran, awak tengok, banyak keputusan pentadbiran dibuat oleh Residen Jeneral. Maksudnya siapa yang berkuasa? Residen Jeneral yang terletak di Kuala Lumpur. Okey, itu kuasa dia. Okey, kemudiannya dibuatlah pula Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927. Apa tujuan Majlis Mesyuarat Persekutuan ini dibuat? Tujuannya hanyalah satu. Okey, iaitu mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. Okey. Dia panggil mesyuarat, dia panggil sultan-sultan kita mesyuarat, tetapi sultan-sultan kita ketika itu tidak ada kuasa. Dia cuma panggil untuk nakkan sokongan sultan-sultan kita sahaja. Dia panggil sebab dia nakkan sokongan. Bila dia sultan kita sokong negeri-negeri Melayu Bersekutu, persekutuan yang dibuat oleh British, bermaksud British kuranglah kuasa yang British ada tu kukuh lah. Sebab tu cikgu gariskan yang merah ni. Okey, bila sultan kita terlibat sokong British, maksudnya kedudukan British di negeri-negeri Melayu itu tadi semakin strong. Okey, semakin kuat.
Kerana apa? Kerana orang Melayu, awak kena ingat orang Melayu taat dan setia kepada Sultan. That's why benda ni kita tahu. Okay? Kalau dekat negara lain, okay? Contoh dekat negara lain, dia tak ada seperti bangsa orang Melayu kita ni yang memang begitu taat kepada Sultan. Okey, yang keempat awak tengok Kesatuan Malaya. Okey, Kesatuan Malaya ataupun Malayan Union. Okey, tahun 1946. Okey, awak belajar dah Malayan Union, betul? Dekat tingkatan 4. Refresh balik. Okey, kerana SPM cikgu bagi tahu dia bukan keluar subjek tingkatan 5 saja, tetapi subjek tingkatan 4 pun dia akan keluar. Okey, refresh balik otak awak, ingat balik Malayan Union. Okey, ataupun singkatan dia adalah MU, bukan Manchester United tetapi Malayan Union. So, apa yang Malayan Union ini buat? Yang orang Melayu marah, Sultan-Sultan Melayu marah, Raja-Raja Melayu marah. Kenapa? Siapa boleh beritahu? Anyone? Okay? Kenapa orang Melayu marah Malayan Union? Itu cikgu tak tanya lagi kau apa yang orang Melayu buat. Okay? Apa yang orang Melayu buat, apa yang Sultan-Sultan Melayu buat sehingga Malayan Union dibatalkan di tanah Melayu. Okay? So kita bersyukur kerana Malayan Union tidak dibuat di tanah Melayu kita. Yang pertama sekali, orang Melayu marah Malayan Union ni kerakyatan. Awak ingat kerakyatan Jusoli? Ingat lagi tak Jusoli? Jangan main-main. Jusoli ni selalu masuk exam. Okay? Kerakyatan Jusoli ni adalah kerakyatan yang terbuka. Okay, jadi orang Melayu marah apabila British buat kerakyatan terbuka. Okay, dia macam ni, simple. Kenapa kerakyatan terbuka ini orang marah? Okay, dia ada pro and cons. Okay, contoh. Kalau Australia, okay, Australia, dia boleh buat kerakyatan terbuka. Sebab apa? Kerana Australia negara dia besar. Okay? US negara dia besar. Ada berapa banyak lagi tanah-tanah yang tak ada orang duduk dekat Australia. Okay, cikgu tengok geografi, National Geography. Dia kata benua Australia ni ada pulau yang tak ada orang duduk langsung. So ketika itu awak boleh buat kerakyatan terbuka supaya apa? Semua rakyat, semua orang datang Australia boleh jadi rakyat Australia. Tetapi berbeza dengan di tanah Melayu. Senario itu berbeza. Apa akan jadi kalau kita buka kerakyatan kita kepada semua orang? Esok orang Bangla boleh jadi rakyat kita. Orang Indonesia boleh jadi rakyat kita. Semua boleh masuk. So benda macam itulah akan menghapuskan status quo orang Melayu. Okay? Orang Melayu adalah penduduk asal tanah Melayu. Jadi benda itu dia akan mengurangkan status quo. Jadi orang Melayu, Raja-Raja Melayu risau. Okay? Kiranya Jusoli ini dibuat, maka habislah status quo. Okay. So, British menyatukan pentadbiran semua negeri di bawah Malayan Union. Okay? Negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dan juga negeri-negeri Selat. Okay? So, negeri Selat, ingat ada berapa negeri Selat? Ada 3. SPM. S for Singapura, P for Pulau Pinang, M tu apa? M for Melaka. So, ada 3 SPM. Okay. So, British gabungkan semua negeri ini di bawah Malayan Union, termasuklah Pulau Pinang dan Melaka. Pulau Pinang dan Melaka negeri mana? Negeri Selat. Okay, dimasukkan di dalam Malayan Union. Okay, konsep Malayan Union ni mudah. Okay, pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat di bawah Gubernur British. So, bila ada Gubernur British, apa fungsi Raja-Raja Melayu kita? Kalau Malayan Union ini dibuat, Raja-Raja Melayu kita tak ada kuasa. Okay, tak ada kuasa langsung. Okay, yang ada cuma 2 perkara saja Raja Melayu berkuasa. Apa dia? Hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Yang itu saja British bagi. Yang lain semuanya terletak di bawah Gubernur British. Raja-Raja Melayu kehilangan
kehilangan kuasa. That's why Raja-Raja Melayu tak sokong Malayan Union. Orang Melayu tak sokong Malayan Union. Okey, kerana buruk akibatnya. So, ini dilaksanakan dalam tempoh masa yang begitu terhad. Okey, sangat sekejap, sangat sikit. Okey, dan gagal diteruskan setelah mendapat bantahan daripada Raja-Raja Melayu dan orang-orang Melayu. Okey, ini cikgu gariskan. Okey, yang ini cikgu gariskan. Okey. Alright. Kemudiannya kita teruskan PTM. Okey. So PTM ada dua. Okey. Awak belajar tingkatan 4, refresh balik. Okey. Awak belajar Persekutuan Tanah Melayu kita ada dua, betul? Tahun 1948 dengan 1957. 1957 negara kita merdeka. 1948 adalah gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah NNS, dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Okey, mana datang 9 buah negeri Melayu itu? Kat mana? Banyak kali cikgu bagi tahu kan. Raja-Raja Melayu kita ada 9 ada 9 orang Raja-Raja Melayu kita. 4 daripada negeri-negeri Melayu bersekutu, 5 daripada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi 9. Cukup dah 9. Tambah Melaka dan juga Pulau Pinang. Okey, masuk di bawah PTM 1948. 9 tambah 2 jadilah 11 buah negeri yang masuk Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Okey, dekat tahun 1948 ni mereka telah pun menetapkan kuasa di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dekat sini dah ada peranan dah. Okey, kerajaan negeri, kerajaan pusat. Okey, ada peranan dia. So, agihan kuasa peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri tanda bermulanya era moden amalan persekutuan di negara kita. Okey, apabila ada kuasa, agihan kuasa. Okey, kerajaan negeri buat apa? Kerajaan pusat buat apa? Maka negara kita dah bergerak ke era moden. Okey, until now negara kita sudah bergerak ke arah moden. So Pesuruhjaya Tinggi British sebagai ketua persekutuan. Okey. Walaupun PTM 1948 ini dibuat, adakah kita minta merdeka? Adakah Tunku Abdul Rahman minta merdeka tahun 48? Tidak. Okey, Tunku Abdul Rahman tak minta merdeka pun. Maka sebab itulah British bersetuju. Okey, dia British ni senang ya. Okey, dia tak suka kita ni berkasar dengan dia. Dia tak suka kita ni melawan dia. Okey, kita boleh lawan, tetapi kita mesti menggunakan orang kata akal. Okey, kalau orang tu tak suka berlawan dengan keras, kita berlawan dengan kelembutan. Kelembutan tu macam mana? Gunakan otak. Seperti mana Tunku Abdul Rahman buat. Okey? Ada Tunku Abdul Rahman angkat senjata lawan British? Tidak. Okey, tidak. Kerana apa? Dia tahu bahawa kalau kita lawan British dengan kekerasan, kita tak akan dapat apa yang kita minta. Okey? Kita tak akan dapat. Dan apabila Malayan Union cuba dibuat, kita bantah. British dengar tak? British dengar. So, dia buat PTM 1948. Okey, bila buat PTM 1948, okey, kita tak minta pun jawatan sebagai gubernur ke ketua ke, tidak ada. Okey, kita tak pernah minta pun. Tunku Abdul Rahman pun tak minta dia jadi Perdana Menteri ketika itu. Cuma kita masih lagi mengakui bahawa Pesuruhjaya Tinggi British sebagai ketua persekutuan. Nampak? British masih ada. Okey, Raja-Raja Melayu pula perintah negeri ikut perlembagaan masing-masing. Sultan-sultan boleh balik negeri masing-masing, perintah negeri masing-masing. Okey, tak ada perebutan kuasa. British pun dah tak campur. Kalau Malayan Union dulu, raja-raja tak ada kuasa. Yang ada kuasa adalah gubernur. Di bawah PTM 1948, okey, Raja-Raja Melayu perintah negeri masing-masing. Sultan Selangor balik perintah negeri Selangor. Itu yang kita dapat buat undang-undang tubuh Kerajaan Kelantan, undang-undang tubuh Kerajaan Johor, undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Terengganu. Kan? Semua itu bukti bahawa walaupun British berkuasa, tetapi sultan-sultan kita
have a power lagi. Itu yang bijaknya pemimpin terdahulu. Okey. Kemudiannya awak tengok Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bagaimana dia bermula? Okey, 1957 kita merdeka. Okey. Persekutuan berasaskan perjanjian PTM 1957 mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat bagi melicinkan pentadbiran negara yang berdaulat. Okey. 1957 kita merdeka. Tanah Melayu sahaja merdeka. Jangan salah faham. Okey. Sabah Sarawak tak masuk lagi. Yang masuk adalah Tanah Melayu. 1957 yang merdeka cuma Tanah Melayu. Sabah Sarawak masuk Malaysia tahun 1963. Malaysia pun tak ada lagi nama ketika itu. Yang ada cuma Persekutuan Tanah Melayu. That's all. Okay. So awak tengok adanya satu kerajaan persekutuan yang kuat bagi melicinkan pentadbiran. Okey, wujudnya jawatan yang di Pertuan Agong. Selepas negara kita merdeka, maka diwujudkan jawatan yang di Pertuan Agong. Konsep persekutuan diperkukuh dengan sistem raja berperlembagaan. Tolong beri perhatian PTM 1957. I told you this is a favorite question. Okay, I told you. Okay, Persekutuan Tanah Melayu PTM 1957 is a favorite question. Awak carilah soalan-soalan pasil, tentu ada keluar. Persekutuan Tanah Melayu 1957. Apa ciri Persekutuan Tanah Melayu? Always dia ask, apa dia ciri? Okay. Kalau dia tanya awak, apa ciri Persekutuan Tanah Melayu 1957? Kau nak jawab apa? 8 markah pula tu dia bagi. Okay. 8 markah tau. 8 markah ni kita kena masukkan 4 fakta. Okay. 4 fakta, 4 huraian, 4 contoh. Okay. Kalau you tak faham, you tak boleh nak jawab. Itu yang dapat telur ayam tu. Okay. Tu 1957. Okay. Ciri-ciri 1957 adalah wujud jawatan YDPA, Kerajaan Persekutuan wujud. Itu ciri dia. Jawatan yang di Pertuan Agong wujud, Kerajaan Persekutuan wujud, okey. Konsep raja berperlembagaan wujud. Itu je dia nak. Dan kau ulaslah. Okey. Okey. Persekutuan Malaysia 1963. Ini baru Sabah Sarawak masuk. So pada 16 September 1963 persekutuan berdiri daripada 11 buah negeri Tanah Melayu, Singapura dan 2 buah negeri Borneo iaitu Sarawak dan juga Sabah. Okey, pada ketika itu 11 buah negeri di Tanah Melayu. Nanti orang tanya, cikgu, mana datang 11 buah negeri? Okey, daripada mana datang? 5 daripada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, 4 daripada negeri-negeri Melayu bersekutu, dah jadi 9. Campur dengan 2 negeri selat. Okey, tadi cikgu cakap campur 2 negeri selat iaitu Melaka dengan Pulau Pinang. 9 campur 2 dah jadi 11. Maka lengkaplah 11 negeri-negeri di Tanah Melayu. Okey, masuk di bawah satu persekutuan Malaysia tahun 63. Okey, kemudiannya disertai oleh Singapura. Singapura masuk, Sabah masuk, Sarawak masuk. Jadi daripada 11 tambah 3 tadi dah jadi 14. Okey, daripada 11 tambah 3. Okey. 12, 13, 14 buah negeri So persekutuan ini dinamakan Malaysia tahun 1963. Okey. Ini sejarah dia, okey. Ini sejarah Konfederasi Negeri Sembilan. Bagaimana Negeri Sembilan ni dia special sikit sebab kita tahu dekat tingkatan 2 awak belajar dulu Negeri Sembilan ni dia tak pakai adat Temenggung, dia pakai adat Perpatih. Ni ada Luwak Tampin Rembau Seri Menanti disatukan di bawah Konfederasi Seri Menanti. Kemudiannya ada perjanjian di antara Yang Tuan Besar Negeri dengan Undang Johor, Sungai Ujong, Jelebu, Rembau. Okey, ni dia bentuk. Okey, yang ini cikgu tak nak ulas sangat sebab dia tak masuk. Okey, dia just bagi info dekat awak. Now, kita nak pergi kerajaan persekutuan. Okey.
Kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, kita nak pergi kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kuasa ni apa? Kuasa ini adalah tanggungjawab. Okey. So apa tanggungjawab kerajaan persekutuan? Apa dia tanggungjawab kerajaan negeri? Okey. Kita tengok dulu. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa khusus antara kerajaan persekutuan dengan kuasa kerajaan negeri meliputi perundangan, okey, dan kuasa pemerintahan. Okey, dua benda saja dalam perlembagaan. Diberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri berkaitan dengan perundangan dan juga kuasa pemerintahan. Perundangan itu apa? Kalau kita sebut perundangan, of course adalah parlimen, kan? Parlimen di peringkat persekutuan, manakala Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri. Dia tak boleh lari daripada situ. Okey, yang kedua, pembahagian kuasa bertujuan melicinkan sistem persekutuan dan untuk elakkan permasalahan antara kedua-dua kerajaan. Elak permasalahan antara kedua-dua kerajaan di peringkat kerajaan. Okey, yang ketiga, awak akan belajar peruntukan kuasa lebih besar diberikan kepada persekutuan. Okey. So, kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, of course, kuasa diberi lebih besar kepada kerajaan persekutuan berbanding dengan kerajaan negeri. Okey, untuk mewujudkan kerajaan persekutuan yang kuat. Okey, kenapa dalam perlembagaan kita di kerajaan persekutuan ni dia punya kuasa ataupun dia punya kuasa tu diberi lebih besar berbanding kerajaan negeri? Sebab kita nak pastikan kerajaan persekutuan lebih kuat. Okey, kuat dan menjamin kestabilan dan kemajuan negara. Jadi awak bayangkan kerajaan persekutuan ni sangat-sangatlah penting kerana apabila kerajaan kita stabil, kerajaan kita kukuh, kerajaan kita kuat, ekonomi kita akan bertambah baik. Okey, ringgit akan meningkat. Tapi bayangkan kalau kerajaan kita tak stabil, bergoyang-goyang, kan? Hari ni sokong orang ni, esok tarik sokongan pergi sokong pula orang ni. Semua nak jadi Perdana Menteri, kan? Dan akhirnya negara kita akan jatuh, okey, akan mundur. Okey, minta dijauhkan, memang kita tak nak pun benda-benda macam tu, okey. Biarlah kerajaan yang ada ni kekal, laksanakan tugas tanggungjawab dia. Okey, janganlah jatuh-jatuhkan kerajaan ni apa semua, kan? Sebab kesan dia, impak dia ada, impak dia kepada rakyat. Okey, rakyat tak ada kerja, rakyat harga barang naik, ekonomi jatuh dan merudum dan sebagainya. Okey, jadi kita nak kerajaan pusat kita ni kerajaan yang stabil, kuat. Okey, itu yang kita nak supaya pelabur datang. Okey, katakanlah awak pelabur pun, awak nak melabur ke dekat negara yang sedang berperang, contohnya dengan Iran, tengah perang sekarang ni, kan? Kalau awak pergi, awak tak percaya, mata wang Iran jatuh sangat teruk akibat peperangan baru-baru ni, kan, dan sedang berperang lagi. Awak type, okey, duit USD, awak convert to duit Iran. Awak tengok betapa duit Iran dah tak ada nilai, dah tak ada harga. Okey, kerana terlibat dengan peperangan. Okey, pelabur lari. Okey, itu yang berlaku akibat daripada kita berperang, kerajaan kita tak kuat. Okey, pelabur-pelabur lagi. Okey, yang keempat, kita akan belajar mengenai tiada peruntukan kuasa khusus kepada kerajaan tempatan. Okey, kerajaan tempatan ni contohnya macam Majlis Perbandaran. Kalau awak duduk di Shah Alam, dia ada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Awak duduk di Kelang, Majlis Perbandaran Kelang. Itu kerajaan tempatan. Okey, sebaliknya kerajaan tempatan diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Okey, so kerajaan tempatan kuasa dia diletakkan di bawah kerajaan negeri. Pusat pentadbiran kerajaan. Yang kelima, kita kena tahu pusat pentadbiran kerajaan persekutuan dipindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Keadaan Kuala Lumpur semakin sesak dengan pembangunan dan pertambahan penduduk. Okey, jangan jadi sorry, cikgu cerita ada orang bila cikgu tanya, okey, bukan kelas ni lah. Okey, cikgu tanya ada kerajaan di apa tu, ibu negara dekat mana? Ibu negara Malaysia, kan? Di mana letaknya ibu negara Malaysia? Putrajaya, dia cakap. Betul ke?
Aduh, kesian. Okey. Cikgu tanya lagi. Di mana letaknya pusat pemerintahan kerajaan Malaysia? Kuala Lumpur. Allah, dah terbalik dah. Okey. So, kerajaan persekutuan, pusat pemerintahan adalah di Putrajaya. Okey, di Putrajaya. Ibu negara Malaysia terletak di Kuala Lumpur. Dia terbalik. Okey. Bila dia terbalik tu, bila dia cerita dengan orang, orang akan gelak lah. Oh, budak ni tingkatan 5 pun tak tahu ibu negara Malaysia kat mana, pusat pemerintahan kerajaan Malaysia pun dekat mana. Kan? Jadi benda ni janganlah. Okey. Okey, yang keenam, awak tengok Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Persekutuan tanda tangani perjanjian jadikan Putrajaya sebagai wilayah persekutuan. Okey, nama dia Putrajaya diambil seperti nama Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Jadi Putrajaya ini adalah hasil cetusan idea Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi diletakkan namanya Putrajaya sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Okey, kita tengok dulu. Kuasa kerajaan persekutuan. Okey, kuasa kerajaan persekutuan apa dia? Dalam buku teks, awak boleh tengok buku teks awak. So, peringkat persekutuan, institusi berkuasa membuat undang-undang bagi seluruh Malaysia ialah Parlimen. Okey, untuk nak buat undang-undang adalah di Parlimen. Okey, apa yang berlaku dekat Parlimen semalam? Siapa tahu? Keputusan besar. Rang undang-undang apa? Awak kena ambil tahu sebab awak dah tingkatan 5. Okey, bukan cikgu nak kata awak pergi join politik. Tidak, bukan join politik. Tetapi kita mesti tahu apa yang berlaku semalam di Parlimen. Apa dia? Rang undang-undang apa yang tak dapat kelulusan? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Semalam rang undang-undang berkaitan dengan tempoh jawatan bagi seseorang Perdana Menteri kepada 2 penggal sahaja. 2 penggal tu berapa tahun? Lebih kurang 10 tahun sahaja. Okey? Maksudnya sesiapa nak jadi Perdana Menteri selepas ini, dia boleh pimpin selama 2 penggal saja. Dia tak boleh macam Tun Mahathir kan. Tun Mahathir berapa lama dia pimpin? Lama, dekat 22 tahun tak silap cikgu. Kali pertama dia jadi Perdana Menteri. So, rang undang-undang yang dibawa oleh kerajaan dibacakan di Parlimen semalam, ada pengundian, okey, tetapi tak mendapat sokongan. Hanya 146 sahaja ahli parlimen yang menyokong, ada ahli parlimen yang tak datang. Okey, maka rang undang-undang itu tak dapat sokongan. Okey, kalau dapat sokongan, Perdana Menteri Malaysia ni boleh pegang 10 tahun saja ataupun 2 penggal saja. Tak boleh lebih daripada itu. Itu yang cuba kerajaan buat, tetapi tidak mendapat sokongan. So, undang-undang ni dibuat di mana? Di Parlimen. Kemudian barulah badan eksekutif laksanakannya. Okey, semuanya berpunca di Parlimen, kemudian barulah eksekutif. Eksekutif, siapa dia eksekutif? Kabinet Malaysia, Perdana Menteri, Ketua Kerajaan, lepas tu Jemaah Menteri. Itu adalah kuasa eksekutif. Okey. Yang kedua, awak tengok. Kuasa kerajaan persekutuan meliputi perkara termaktub dalam perlembagaan persekutuan sebagai senarai persekutuan. Lepas ni, kalau awak dengar, dengar, kuasa kerajaan persekutuan ini termaktub dan disebut sebagai senarai persekutuan. Apa tanggungjawab dia? Okey. Yang ketiga, senarai persekutuan menjelaskan kuasa kerajaan persekutuan yang luas, meliputi skop kepentingan nasional. Okey, semua aspek perkhidmatan berhubung pentadbiran dan juga negara. So dalam buku awak dia ada bagi tahu kan, senarai persekutuan. Apa dia yang ada dalam senarai persekutuan? Okey, cikgu minta tolong sangat-sangat. Please, please, please. Okey, senarai persekutuan ni awak tolong ingat 4. Okey, selalu keluar. Okey, ingat 4. Apa dia yang boleh awak ingat 4? Dia banyak dekat situ kan. Dalam buku teks awak pun banyak. Okey, ada hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan. Please ingat 4. Tolong sangat ingat 4. Tak boleh ingat 4, ingat 3. Tak boleh ingat 3, ingat 2. Okey, kalau 1 pun tak ingat,
I cannot help you lah. Okay. So cikgu tak cakap main-main. Okay, awak boleh tengok senarai kandung senarai persekutuan ini adalah hal ehwal luar negeri. Okay. So luar negeri di bawah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Okay, pertahanan. Okay. So pertahanan ni adalah tentera kita, polis kita. So semua itu di bawah kerajaan persekutuan. Okay. Keselamatan dalam negeri. Okay. Pentadbiran keadilan. Okay, mahkamah-mahkamah. Kemudiannya kewarganegaraan, keuangan, perhubungan dan pengangkutan, pelajaran, perubatan dan kesihatan. Semuanya adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Ingat 4. Ingat pendidikan, kesihatan, pertahanan, okey, keselamatan dalam negeri. Cukuplah ingat 4. Nanti awak huraikan apa dia. Okey, kalau fakta pun kita tak boleh ingat, this is a big problem for you. I told you, okey. Alright, so kita nak pergi kepada kerajaan negeri. Okey, tadi kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan tanggungjawab dia. Sekarang kita nak pergi kerajaan negeri. Apa tanggungjawab kerajaan negeri? Seperti di persekutuan. Okey. Setiap negeri mempunyai Dewan Undangan Negeri, DUN. Okey, apa fungsi DUN? DUN ini adalah Dewan Undangan Negeri. Okey. Apa kuasa dia? Untuk gubal undang-undang bagi negeri. Okey, kalau di peringkat persekutuan, kita panggil dia sebagai parlimen. Kalau di peringkat negeri, kita panggil dia sebagai Dewan Undangan Negeri. Okey. So yang kedua, kuasa pemerintahan kerajaan negeri meliputi perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan yang disebut sebagai senarai negeri. Tadi senarai persekutuan untuk kerajaan persekutuan, senarai negeri adalah untuk kerajaan negeri. Okey, awak tengok nombor 3 pula. Antara kandung senarai negeri ialah apa dia? Untuk kerajaan negeri adalah undang-undang Islam. Okey, undang-undang Islam dia tak sama mengikut negeri. Contoh cikgu bagi. Okey, awak ingat undang-undang Islam. Apa dia berkaitan dengan undang-undang Islam? Okey, cikgu ambil contoh. Senang undang-undang berkaitan Islam. Zakat. Contoh, zakat fitrah kan? Okey, zakat fitrah. Setiap negeri berbeza, betul? Kan? Selangor tahun ni berapa ringgit? Okey? Perak berapa ringgit? Sabah berapa ringgit? Melaka berapa ringgit? Harga tak sama. Harga zakat tak sama. Zakat fitrah yang awak keluar ikut negeri ni tak sama. Kalau Selangor RM8. Okay? Kalau negeri lain mungkin murah sikit ke ataupun mahal sikit ke. Okay? Dia bergantung kepada kerajaan negeri itu. Okay? Undang-undang berkaitan Islam. Yang keduanya adalah mas kahwin. Okay? Mas kahwin tak sama. Negeri Selangor mas kahwin dia berbeza dengan negeri Terengganu. Berbeza dengan negeri Melaka. Tak sama mas kahwin dia harga lain-lain. Itu contoh bahawa undang-undang Islam merupakan tanggungjawab kerajaan negeri. Yang kedua, tanah. Tanah adalah milik kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan tak boleh ambil, tak boleh campur. Okey, contoh, cikgu bagi contoh. Kerajaan persekutuan nak buat lapangan terbang baru, contohnya. Okey, nak buat lapangan terbang baru, KLIA 4 contohnya. Nak buat dekat Selangor juga. Okey. Dia bagi tahu kerajaan Selangor, aku nak buat projek lapangan terbang Kuala Lumpur keempat. Dekat mana? Kerajaan Selangor pun cakap, okey, contoh, dekat Semenyih sesuai untuk buat lapangan terbang. So, kerajaan negeri bagi tanah dekat Semenyih. So, kerajaan pusat bangunkan, bagi duit, buat. Itu contoh. Tanah siapa punya? Kerajaan negeri yang punya. Okey, pertanian dan perhutanan. Okey, awak tengok hutan-hutan simpan. Hutan-hutan simpan ni adalah tanggungjawab kerajaan negeri. Kerajaan tempatan. Okey, kerajaan tempatan ni apa? Contohnya, kalau awak duduk di Kajang, Majlis Perbandaran Kajang. Kalau awak duduk di Shah Alam, MBSA, kerajaan negeri yang bertanggungjawab ke atas MBSA. Lepas tu hari kelepasan negeri, contoh
Hari Kelepasan Negeri. Contoh Hari Kelepasan Negeri. Hari Kelepasan Negeri ni adalah hari publik, adalah hari cuti khas untuk negeri itu. Contoh, Hari Sultan Selangor, Hari Keputeraan Sultan Selangor. Orang Putrajaya nak cuti buat apa? Kan? Orang Kuala Lumpur nak cuti buat apa? Itu tanggungjawab kerajaan negeri, iaitu Hari Kelepasan Negeri itu. Okey, cikgu ambil contoh sekali lagi lah. Manalah tahu, okey. Tiba-tiba Selangor menang Piala Malaysia, kan? Selangor menang. So kerajaan negeri Selangor mengisytiharkan bahawa cuti umum untuk seluruh negeri Selangor pada hari Isnin. Boleh tak dia buat macam tu? Boleh. Sebab Hari Kelepasan Negeri adalah tanggungjawab kerajaan negeri. Kuasa yang ada pada dia. Dia boleh buat. Okey, itu senarai untuk negeri. Okey, sama juga tolong ingat 4. Okey? Tak boleh ingat 4, ingat 3. Tak boleh ingat 3, ingat 2 juga. Please, senarai ini selalu keluar. Okey, kita nak tengok peruntukan tambahan. Okey, ini senarai bersama. Okey, apa dia senarai bersama? Senarai bersama merupakan perkara yang membolehkan Parlimen dan DUN gubal undang-undang perkara yang sama. Okey? Gubal undang-undang perkara yang sama. Sekiranya ada percenggahan, undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen harus dipatuhi. Okey, senarai kandungan bersama ni maksudnya kerajaan pusat bertanggungjawab, kerajaan negeri pun bertanggungjawab. Contohnya apa? Kebajikan awam. Okey, kebajikan awam ni maksudnya rumah-rumah, tandas-tandas awam, bukan sahaja tanggungjawab kerajaan negeri, tetapi kerajaan pusat juga kena sediakan. Perpustakaan negeri. Kalau awak tengok perpustakaan kan, ada perpustakaan besar, ada perpustakaan negeri, ada perpustakaan desa, itu semua adalah dalam senarai bersama. Kemudiannya biasiswa. Okey, biasiswa ni banyak. Okey, ada biasiswa daripada kerajaan negeri, ada juga biasiswa daripada kerajaan pusat. Biasiswa daripada kerajaan pusat ini kita panggil dia adalah JPA. So nanti awak nak sambung belajar, awak mohonlah JPA. Okey, kalau awak dapat biasiswa JPA ni senang, kaya. Okey, sebab ada anak buah cikgu dia dapat JPA ni memang senang. Okey, dapat bantuan. Okey, untuk peringkat negeri pula, yang macam cikgu tahu, dulu cikgu belajar guna biasiswa daripada negeri Melaka. Okey, ketika tu nama dia Tabung Pendidikan TAPIM, Tabung Pendidikan Anak Negeri Melaka. Okey, so kalau ada orang Melaka dalam ni, nanti awak boleh juga mohon TAPIM, Tabung Pendidikan, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka. Dia tak ada anak Melaka, sorry. So TAPIM. So TAPIM akan bagi cikgu duit. Sepanjang cikgu belajar, memang TAPIM bagi. Right? So perlindungan hidupan liar. Perlindungan hidupan liar ni maksudnya haiwan-haiwan yang dilindungi lah, duduk dekat dalam kawasan dia. Okay? Kemudiannya perancangan bandar dan juga wilayah. Okey, macam cikgu cakap tadi, perancangan bandar dan juga wilayah, nak buat KLIA, nak buat lapangan terbang baru. Okey, perlu berbincang dengan kerajaan negeri. Walaupun kerajaan pusat ni ada duit, tetapi tanah adalah milik kerajaan negeri, kan. Kemudiannya kebersihan, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit, tanggungjawab bersama. Kebudayaan dan sukan, perumahan, juga kerajaan yang sama. Okey. So peruntukan tambahan, ini ada special sikit. Peruntukan tambahan ini special, terutamanya kepada negeri Sabah dan Sarawak. Okey, kerajaan negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa tambahan sesuai dengan kemasukan negeri berkenaan dalam Persekutuan Malaysia. Okey, so kenapa Sabah dan Sarawak ini diberikan peruntukan tambahan? Kerana untuk menyesuaikan kemasukan dia di dalam Persekutuan Malaysia. Awak kena faham, Sabah, Sarawak is a very special state in Malaysia. Because why? Dia ada
a lot of ethnic. Okay, terlampau banyak etnik. Okay, ada etnik kalau di Sabah tu ada etnik Bajau, Murut, macam-macam lah etnik. Okay, ada uh, Kadazan, ada orang Sungai. Kerana dia nak sesuaikan. Bila dia join Malaysia, okay, dia masuk dalam Persekutuan Malaysia, dia join, dia sudah jadi dia masuk dalam senarai special. Okay? So, apa yang special tu kita nak tengok. Antara tambahan senarai negeri bagi Sarawak ialah undang-undang dan adat anak negeri, okey, mahkamah anak negeri, kereta api di Sabah. Itu yang Sabah minta. Okey, kereta api di Sabah. So, berbeza dengan kereta api dekat Semenanjung. Kereta api dekat Semenanjung ni adalah kereta api Tanah Melayu Berhad, KTMB. So KTMB tak ada dekat Sabah. Yang ada adalah syarikat Sabah Railways, kan? Sabah punya lah. Okay, kalau dekat Tanah Melayu ni kita masih pakai nama KTM, okay, KTMB. Okey, kemudiannya antara senarai tambahan bagi Sarawak dan Sabah adalah juga undang-undang diri berhubung dengan perkahwinan, penceraian, penjagaan anak, nafkah dan sebagainya berkaitan dengan undang-undang keluarga. Ini dia minta. Okey, kemudiannya penyelidikan, pertanian, perhutanan, pengawalan makhluk perosak dan penjagaan penyakit. Dan juga pilihan raya bagi Dewan Negeri. Okey. Kita nak pergi kepada kerajaan tempatan pula. Okey, kerajaan tempatan. So, awak tengok. Okey, kerajaan tempatan. Okey. Apa maksud kerajaan tempatan? Kerajaan tempatan merupakan kerajaan peringkat ketiga. Okey. Kerajaan yang berada di level 3. Okey, peringkat yang ketiga. Kalau peringkat yang pertama adalah kerajaan persekutuan, peringkat yang kedua adalah kerajaan negeri dan kerajaan tempatan adalah peringkat ketiga. Okey, diberi kuasa untuk takbir dan laksanakan tanggungjawab dalam sesebuah kawasan tempatan atau daerah kecil yang telah pun diwartakan. Inilah cikgu cakap tadi. Kalau contoh cikgu ambil kerajaan tempatan yang kecil di peringkat daerah. Selangor ni kita pakai daerah kan. Okey. Majlis Pembandaran Sepang contohnya, MPS. Mereka cuma berkuasa dalam kawasan Sepang saja. Sepang teritori saja yang dia boleh berkuasa. Dia boleh saman awak, dia boleh ambil tindakan kepada awak. Okey, kalau awak parking tak bayar flexi parking, bayar kan? Parking sekarang bayar kan? Dulu kita gores. Zaman cikgu dia gores kan. Lepas tu zaman letak duit shilling kan. Cikgu tak tahulah awak sekarang ni kita dah pakai online kan. Bayar parking secara online iaitu di flexi parking. Bila awak tak bayar parking, awak parking kereta di kawasan parking berbayar, awak boleh disaman oleh pihak majlis daerah sesuatu tempat. Kalau awak buat kesalahan di Sepang lah awak kena saman. Tetapi kalau awak parking di JB, takkanlah Sepang nak saman awak sampai ke JB. There is bukan kawasan teritori mereka. Okey, tak boleh. Okey, seterusnya awak tengok kerajaan tempatan. Okey, nombor 2 kerajaan tempatan iaitu pihak berkuasa tempatan PBT berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. So mereka yang bertugas okey diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Okey. Yang ketiga, kerajaan tempatan menjadi perantara. Apa maksud perantara? Ini adalah orang tengah. Perantara ni. Perantara adalah orang tengah. Ataupun kita panggil dia sebagai ejen. Ejen antara kerajaan negeri dan juga rakyat. Okey. Kerajaan negeri dan juga rakyat. Rakyat tak puas hati. Contohlah jalan tak detar, kan? Jalan tak berturap. Okey. Rakyat jangan marah kerajaan negeri. Apalah kerajaan negeri ni kan? Selangor kaya. Contoh. Selangor kaya. Jalan pun tak boleh nak baiki. Lubang dah dalam.
Jangan marah kerajaan. Okey? Jangan marah kerajaan negeri. Buat laporan dekat kerajaan tempatan dahulu. Okey, kerajaan tempatan akan sampaikan kepada kerajaan negeri. Okey? Dia kerja ni kita biar ikut SOP, Standard Operation Procedure. Okey, kebanyakan orang dia tak tahu Standard Operation Procedure, dia main komen aja, dia main hentam je. Okey, masuk FBI, masuk FBI. Jalan lubang. Ni. Okey, itu orang yang dia lebih kepada emosi lah, kan? Kadang-kadang boleh jadi betul juga, kan? Selagi orang tak viral, selagi tu jalan tu tak boleh nak turap. Okey? Bak kata kawan cikgu, kalau orang tu tak mati, maka dia tak payah buatlah turap ke dan sebagainya. Jadi kalau nak komplain dekat kerajaan tempatan dulu. Okey, kalau lubang itu dekat Shah Alam, awak komplain dengan Bandaraya Shah Alam. Okey, komen dekat dia. Tutuplah jalan ni, kan. Talah bagi cantik sikit. Itu baru betul. So kerajaan tempatan merupakan orang tengah antara rakyat dengan kerajaan negeri. Okey? Apa tugas dia? Memberi perkhidmatan kepada penduduk setempat. Itu yang cikgu kata, kalau jalan berlubang, report kepada majlis daerah ataupun majlis perbandaran you all. Jangan terus marah kerajaan. Okey, kesian dia. Okey, yang keempat, awak tengok fungsi kerajaan tempatan. Okey, fungsi kerajaan tempatan ini telah pun digariskan di bawah Akta Kerajaan Tempatan. Akta Kerajaan Tempatan 1976 merangkumi semua jenis kerajaan tempatan seperti Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran, Majlis Daerah. Itulah dia. Okey. Kemudiannya kita ada empat. So kita tengok dalam buku awak peranan kerajaan tempatan. Peranan ataupun fungsi kerajaan tempatan. Ni awak boleh tengok. Okey, ni fungsi dia. Kalau awak nak marah, marah dekat dia. Okey, menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan. Contoh, awak nak main futsal. Siapa yang sediakan gelanggang futsal? Siapa yang sediakan gelanggang pickleball? Sekarang ni kan popular permainan pickleball, kan. Anak muda cikgu tahu tanya, cikgu, petang ni nak main pickleball tak? Nak main pickleball, kan. So tempat kemudahan asas ini disediakan oleh kerajaan tempatan untuk sukan dan kebudayaan. Kort badminton, kort tenis, futsal, semuanya disediakan oleh kerajaan tempatan. Yang kedua, menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat sekiranya ada banjir. Okey, kemalangan tak adalah. Kalau kau jumpa orang kemalangan tu, terus telefon kerajaan, terus telefon majlis bandaraya. Jangan. Kalau kemalangan, telefon hospital ataupun talian kecemasan 999 ke apa ke, kan. Telefon tu. Okey, jangan telefon pihak berkuasa tempatan pula. Ni kan kau pergi telefon majlis Shah Alam pula, majlis bandaraya. Ada orang accident ni, bukan. Dia cuma terlibat sekiranya berlaku banjir besar. Okey, apabila banjir, dia terlibatlah. Okey, tanggungjawab dia. Okey, menyediakan perkhidmatan kecemasan. Contohnya macam banjir tadi, dia akan bawa keluar boat dia akan bawa keluar kemah-kemah dia. Ini kita dapat tengok apabila berlakunya banjir. Kemudiannya menyediakan kemudahan awam. Apa dia kemudahan awam yang ada dalam negara kita ini? Tandas awam, library awam, kolam mandi awam, apa lagi? Telefon awam, semua tempat-tempat awam. Stesen bas, semuanya disediakan oleh kerajaan tempatan. Okey. Menyelenggara jalan raya. Okey, kalau jalan raya itu rosak, jalan raya itu berlubang, reportlah dengan kerajaan tempatan. Okey, seterusnya menyenggara sistem saliran, longkang tersumbat. Okey. Telefon pihak berkuasa tempatan. Okey. Seterusnya, mengindahkan kawasan. Okey, potong rumput, potong pokok, potong apa ke, tanggungjawab kerajaan tempatan. Okey, menjaga kesihatan awam. Apa dia? Okey, cikgu percaya kalau yang duduk apartmen, ni cikgu cerita yang duduk apartmen, mesti dalam 2 bulan atau 3 bulan sekali dia ada fogging. Okey, fogging tu apa? Dia akan sembuh ubat nyamuk lah. Anak cikgu panggil ubat nyamuk, kan. Dia adalah fogging. Okey, dia akan fogging 2 bulan sekali, 3 bulan sekali supaya nak mengelakkan
penduduk apartmen itu daripada dijangkiti penyakit. Okey, denggi. Okey, menyediakan perkhidmatan kebersihan. Yang kutip sampah awak tu, depan-depan rumah awak kutip sampah, yang duduk apartmen dekat rumah sampah tu awak tengok 2 hari sekali ada lori datang ambil kan, 3 hari sekali contohnya ada lori datang ambil. So itu adalah tanggungjawab kerajaan tempatan. Mengeluarkan lesen dan kawalan penjaja. Contoh, ini kan musim, ini kan bulan Ramadan, kan banyak bazar-bazar. So bazar-bazar yang awak pergi tu nak berniaga perlu dapat lesen. Lesen tapak, lesen berniaga, lesen macam-macam lesen lagi lah. So lesen ini dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Kalau awak nak berniaga dekat Putrajaya, awak perlu dapatkan lesen berniaga itu daripada Perbadanan Putrajaya kerana dia berkuasa dalam Putrajaya. Okey, jangan awak nak minta dengan NDSA pula. Nanti tak boleh lah, lain kawasan kan. Membangunkan perumahan awam. Ini tanggungjawab kerajaan tempatan juga, membangunkan perumahan awam. So dekat Putrajaya ni, kalau dekat tempat cikgu kan, dia banyak bangunkan rumah-rumah apartmen. Okay, so dekat rumah-rumah apartmen ni dibuat oleh kerajaan tempatan. Okay, daripada segi penyelenggaraan, daripada segi report, semua mereka buat. Okay, so itu saja. Okey, cikgu nak tengok rumusan. Kita tengoklah rumusan sikit. So, rumusan yang pertama dalam bab ini, dalam bab 4 Ya, 4.1, 4.2 ni adalah pembahagian kuasa. Okey, pembahagian kuasa dalam sistem persekutuan penting bagi mewujudkan pentadbiran yang sistematik bagi melicinkan pentadbiran negara. Okey, pembahagian ni sangat penting. Okey, kita tak boleh conquer seorang-seorang, kena kongsi. Okey. Okey, nombor 2, setiap peringkat kerajaan persekutuan mempunyai peranan bentuk pentadbiran berwibawa bagi kemajuan bangsa dan negara. Tadi dia bagi tahu, okey, pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ini telah pun membawa banyak, okey, untuk memajukan bangsa dan negara. Okey. Itu saja. So nanti insya-Allah minggu depan kita akan tengok kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey. Okey, tolong buka buku awak tu. Okay. Kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okey, tolong buka muka surat 31. Okey, muka surat 31. Okey. Tolong buat muka surat 31. Okey. Okey, tolong buat muka surat 31 please. Okey, tolong. Cikgu minta sangat awak buat muka surat 31. Okey, dekat sini dia ada bagi tahu bagaimana perjalanan sistem itu. Okey. Alright. So kalau kita tengok latihan muka surat 31, okey, raja berikut berkaitan dengan latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Okey, X apa dia? Majlis Mesyuarat Kesatuan Malaya. Y, Persekutuan Tanah Melayu 1957, Persekutuan Malaysia. So apa dia X? Apa dia? This one. Apa dia X? Siapa boleh bagi tahu? Dan apa dia Y? Y adalah Y apa dia? Siapa boleh bagi tahu? Typing cepat. Y apa dia? This one. Y. Apa dia Y? Apa dia Y? Tak ingat tu. Ingat tak Y? Persekutuan Tanah Melayu 1948 bang. Yeah, terima kasih Arisa. Persekutuan Tanah Melayu 1948.
8. Apa dia X? Which one? Okay. Volunteer. X. Apa dia X? Persekutuan 1896. Persekutuan 1896 yang ada negeri-negeri Melayu bersekutu tu semua Jadi cikgu kira sampai situ saja. Tolong buat muka surat 31. Buat bukan untuk cikgu, buat untuk awak. Sebab kejayaan akan datang apabila kita berusaha dan juga kita buat bukan sebab orang lain, sebab diri kita sendiri. Okey. Tolong buat muka surat 31 dan tolong ingat senarai kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Okey, apa dia dalam senarai bersama. So buat untuk diri awak, untuk kejayaan awak yang akan datang. Okey, jadi cikgu tak nak cakap banyak. Please buat muka surat 31 dan cikgu minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Cikgu tak nak ambil masa awak lama-lama malam ni. So masing-masing penat. Okey, berehat. Tetapi teruskan momentum. Alright. Jadi sampai di situ saja. Cikgu nak ucapkan terima kasih dan selamat malam. Terima kasih semua. Alright, sama. Alright, selamat berpuasa. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Right. Sama-sama.